mana kita semua saling kenal mengenali sesama dan kita pinjam kuasa sesama untuk kita betul-betul berjaya. Seperti yang founder dah cerita semalam, betul tak? Ada dengar tak apa founder cakap semalam? Ya. Okey, jadi kan founder dah ceritakan apa kita patut buat dalam BE Lifestyle Travel. Jadi BE Lifestyle Travel ni setiap kali kami datangkan bukan bas yang sama. Memang bas yang tak sama, lepas tu qualifier yang tak sama daripada kumpulan yang berbeza. Jadi memang kita ada belajar, itu yang sangat penting tu. Sebab kita semua mungkin apabila kita di Malaysia ataupun dari negara kita sendiri tu, daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Indonesia tu, kita tak berapa nampak sebab kita tak pernah kumpul satu tempat untuk 5 hari berturut-turut. Faham tak? Biasanya kita pergi ke camp ke ataupun kita pergi mana-mana aktiviti BE tu, berapa hari maksimum? 2 hari kan, maksimum 2 hari. Lepas tu pun kita tak ada banyak masa sebab dia back to back ada aktiviti je kan. Jadi kita memang tak ada banyak masa untuk bersama-sama, okey, untuk kita pinjam kuasa kebanyakan masa. Tapi kali ini dalam satu bas tu 40 orang sekurang-kurangnya. Jadi kita dapatlah belajar daripada mereka bagaimana mereka buat BE dan sampai ke Tokyo. Itu adalah satu cerita inspirasi yang kita nak bawa, bukan saja daripada bas ni tapi bas-bas lain juga, untuk kita meletupkan rangkaian kita. Kadang-kadang kita ni datang trip ni pasangan tak datang. Jadi mereka yang tak bawa pasangan tu, apa perasaan anda? Patut atau tak patut kita bawa pasangan kita? Mesti bawa. Mesti kan? Mesti kena bawa. Kenapa? Sebab inilah peluang kita bersama. Sebab kita biasanya dalam on the run je. Biasa kita on the run kan. Kalau kita dekat Malaysia ataupun kita balik, kita sentiasa ada benda yang kita nak buat dan kita akan sibuk je kan setiap masa. Walaupun pasangan sendiri pun. So kita tak ada banyak masa kita nak cakap, kita tak ada banyak masa benda nak buat. Tapi dekat sini kita ada. So itu salah satu. Jadi jangan miss. Yang paling penting kan, mereka yang baru fight satu tiket tu, pastikan Melbourne anda bawa anda punya pasangan. Okay? So walaupun dia tak berapa dengan you, dia tak berapa faham apa yang anda buat dengan untuk BE, tak apa. Apabila kita bawa dia pergi ke BE Lifestyle Travel Campaign, pasti dia akan merasa menghargai apa itu BE. Dia juga akan menghargai anda yang telah bertumpus lumus bersungguh-sungguh nak bawa dia pergi ke campaign. Ini paling penting. Kita tak payah merungut lah. Okey, kadang-kadang pasangan tu tak ikut kita, tak buat, tak payah merungut. Tapi apabila kita berjaya bawa dia pergi ke luar negara macam ni bersama dengan BE, bukan, kalau kita ada duit memang kita boleh pergi. Tapi ini bukan pasal duit. Ini adalah satu culture BE. BE ni semalam founder ada cakap, BE ni kenapa dia sangat kuat? Dia punya culture, salah satu kita punya tunggak, betul tak? Jadi inilah culture yang akan menyebabkan pasangan tu akan berubah bidang. Lagi satu, apabila kita datang seorang, maksudnya kita belum ada lagi rangkaian, belum ada downline yang ikut kita, apa kita patut buat? Seterusnya, kita kena ambil iktibar, betul? Apabila Kumar 20 tahun yang lepas, saya pergi ke South Korea macam ni, saya satu orang je pergi. Di sanalah Kumar mengambil iktibar. Macam ni lah cakap dekat depan kan. Bila dapat peluang tu saya cakap, next saya akan bawa berapa orang kan? Ini yang kita kena ambil iktibar. Kalau kita tak bawa, apa maksud? Kita tak berapa bersyukur, betul? Kenapa kita kata macam tu? Apabila ada macam kita ni kan, BE Lifestyle ni bukannya dalam kita punya marketing plan, tetapi kenapa syarikat nak bagi dia? Ada banyak sebab. Antaranya yang paling penting kita patut hargai dia. Seperti anda pun tahu kan berapa dia punya harga kita tinggal hotel ni, makanan yang dibagi, semua tu kalau kita ikutkan macam tak masuk akal juga. Tapi kenapa BE nak buat benda ni? Apa sebab
dia nak kita semua faham apa itu BE dan kenapa BE. Sebab Beyond Eternity ni, kadang-kadang kita orang baru tak berapa menghargai dia, belum mendalam. Kita tak tahu. Kita Beyond Inspiring Mind, Touching Lives for Eternity, benda ni sebenarnya kita betul-betul kena baca, fahamkan dia, menghargai dia. Kadang-kadang kita pun macam asyik baca je lah, tapi tak menghargai dia selagi kita belum pergi ke BE Lifestyle Travel. Kita punya peluang yang terakhir kepada upline anda untuk bawa kita pergi ke luar negara, tahu tak? Sebab barulah dia akan faham, oh ini rupanya BE. Oh macam ni rupanya orang-orang BE. Kan? Apabila kita keluar bersama baru kita faham. Ada tak macam tu perasaan? Jadi orang baru ni, inilah cara kita memupuk rangkaian kita, membimbing rangkaian kita bersama. Supaya dekat sini kadang-kadang kita kan bukan daripada rangkaian yang upline kita kan, tapi macam mana rasanya kita macam tak ada beza, macam sama je kan. Kita macam bukannya asing daripada rangkaian lain, tapi kita seperti rangkaian sama. Barulah kita faham apa itu keluarga BE yang besar ni, kan? Jadi di sini apa yang anda nampak adalah kita punya tunggak tu yang sangat-sangat kuat. Jadi apabila sesiapa sahaja seorang daripada rangkaian daripada mana-mana pun, bila dia dapat bersama dengan kita punya keluarga BE, maka kita boleh mewariskan BE ni. Sebab BE ditubuhkan seperti yang founder kata, bukan untuk 1-2 tahun, dia akan melebihi 100 tahun kalau dia ada warisan yang betul. Maksudnya kita kena wariskan minda yang betul. Ini bukan pasal angka. Semalam founder dah cakap betul, bukan pasal angka. Angka itu orang lain. Tapi kalau BE, dia memang bukan angka. Dia adalah di hati selama-lamanya. Kan kita semua takkan ada dekat dunia ni selama-lama. Tetapi apa yang kita nak wariskan kepada rangkaian kita tu, kita nak mewariskan dia segala-galanya yang ada di BE, supaya masyarakat dunia ni akan hidup dengan aman dan harmoni dan dia dapat segala-galanya. Faham tak? Itu je kita punya konsep. Jadi konsep ni mesti kena sebati dalam jiwa kita. Kalau tidak, kita tak ada perasaan. Apabila kita balik, kita jadi back to square. Maksudnya kita datang travel, 5 days habis dah, jom kita balik kerja. Habis, kau nak buat apa? Kalau kita tak ada apa-apa perkembangan. Maksudnya kita sudah sampai sini, ada tak kita bersyukur bahawa BE dah bagi segala-galanya extra daripada marketing plan tu. Lepas tu kita balik tapi kita tak buat apa. Maksudnya kita tak bersyukur. Sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau kita bawa 3 orang pergi ke Melbourne seterusnya lah, apa maksud ya? Bukan pasal nak bawa 3 orang. Oh 3 orang ni sebab BE nak suruh saya buat apa? Buat SV. Dia nak banyak untung lah. Ke macam tu? Bukan. Anda bayangkan kalau 3 orang dia boleh fight 6 bulan berturut-turut untuk dapat 1 tiket pun. Anda tahu tak berapa banyak keluarga yang dia dah tolong? Anda tahu tak berapa banyak individu yang dia sudah tolong dalam 52,000 SV tu? Betul tak? Berapa banyak yang dia sudah tolong? Banyak kan? Itu yang kita cuba buat. That's why back to Beyond Eternity. Kita nak touch as many as possible. Kita nak tukar segala-galanya. So that's why kita kena betul-betul bersyukur bersama dengan BE. Lagi satu, kadang-kadang kita ni dekat Malaysia, upline kita berjauhan. Walaupun kita dekat pun, macam contohnya macam saya dengan Kabir kat Ipoh juga, tapi memang tak ada masa nak jumpa pun. Kita memang sibuk dengan kita punya temu janji. Jadi apabila kita datang ke BE Camp, masa untuk kita bersama-sama dengan upline. Siapa dekat sini bila dah sampai dekat BE Lifestyle Travel ni memang tercari-cari upline? Ada? Ada memang bersama upline je lah. Dia memang kacau upline punya. Ada tak macam tu perasaan? Sebab kita memang
mau belajar banyak benda daripada upline kita, betul? Itu je kita punya minda. Sebab ada banyak lagi benda yang kita nak buat. So kita sentiasa bersama-sama dengan upline kita, saling memahami upline dan downline. Apakah impian kita? Mengapa kita perjuangkan PE ni sama-sama? Ini semua mesti kena faham, mesti kena menghargai benda ni. Jadi yang ada dalam bas ni, dah tak anda beli sesuatu untuk anda punya